Yang ni CCTV menggunakan solar sahaja. Aku dah pasang satu dekat luar tu. Ini yang kedua Ini yang kedua. Cara nak buka dia mudah sahaja. On sahaja dekat bawah ni. Okey. Welcome to Smart Battery Camera. Dia gerak dah. Dia gerak dah. Aku letak dah dekat luar satu. Ni aku nak tambah satu lagi. Kita scan je tepi ni. Tengok ni tepi, kita scan je. Dia terus masuk macam ni. Kita tunggu dia penuh. Kita masuk tu, kita tulis lah nama apa CCTV ni. Kita tulis depan rumah. Sebabnya CCTV ni aku nak letak depan rumah. Kita tekan down. Okey, dia masuk dah. Okey, masuk dah. Buka aku ni sekarang ni. Nampak tak? Dua kamera dia. Cuba tengok. Dua kamera dia. Padu lah kalau letak depan rumah yang ni. Siapa yang berminat ni tekan ambil kuning order sekarang. Memang padu. Hanya menggunakan solar sahaja. Tekan